Jadi untuk model Volkswagen Scirocco 2 pintu kan memang agak popular sebab model design body kereta yang agak menarik. Scirocco sebenarnya ada model 1.4 dengan 2.0. Untuk 2.0 sebenarnya dia ada dua version. Tengok tahun kereta, ada satu version yang pakai timing belt, satu version yang pakai timing chain. Yang kebanyakan dekat market sekarang adalah timing chain. Model 1.4 ke 2.0 bagus, sebenarnya ni semua bergantung dengan apa yang owner kereta tu nak. Dari segi cc sudah buktikan sebenarnya 2.0 cc lagi tinggi, lagi power. Dari segi handling bagi Steven memang tak beza jauh mana. Dari segi engine 1.4 sebenarnya kira agak power. Dia pakai twin charge, ada turbo, ada supercharger. Dari segi maintenance banyak yang terdengar cerita Volkswagen 1.4 twin charge ni sangat banyak masalah. Bagi Steven sebenarnya tengok owner sebelum tu macam mana jaga kereta. Saya nak bagi tahu semua kan, isteri Steven sekarang pun bawa jenis model 1.4 twin charge. Dah bawa 7 tahun sampai hari ni tak pernah breakdown lagi. Ada yang Steven buat preventive maintenance dulu. Dekat market sekarang kan, untuk yang model 1.4, kalau owner sebelum tu tak jaga elok, contohnya anda sekarang baru beli kereta ni, yang lepas overhaul, yang lepas tukar clutch ataupun mekatronik, owner ni sudah buat yang barang major seperti ni, sampai kita beli kereta ni mungkin lagi 5 tahun, 3 tahun ke atas boleh tahan untuk masalah ni repeat balik. Untuk model 2.0 sebenarnya Steven pun pernah terjumpa owner yang Scirocco 2.0 dia komplain kereta tu banyak masalah. Sebenarnya bukan salahkan owner ke apa, mungkin mereka terbeli kereta, satu yang terbeli 1.4 condition elok, satu yang terbeli 2.0 condition dia tak elok. Jadi mungkin puratanya dari segi owner 2.0 Scirocco ni dia komplain lagi berat daripada yang owner lain satu yang 1.4 tu. Sebab yang owner 1.4 tu mungkin kereta dia pun ada buat preventif, lepas tu yang owner sebelum tu pun jaga dengan elok, jadi tak banyak masalah. Sebenarnya nak tanya semua kan, semua ni adalah peminat 1.4, 2.0 ataupun ada tak owner 1.4 dan 2.0 nak cerita sikit macam mana dengan kereta ni.